Lembab kain balik sikit lah. Kita lembab. Ya betul. Untuk get Yang kusam. macam tu. Okay, I memang selalu make up, tapi not heavy make up lah sebab tak shooting. Jadi memang I akan keluar memang suka make up. So, untuk keadaan muka I sekarang ni, I dah banyak dah I try lah, lapis lah, apa semua. So, untuk sekarang, apa treatment yang Okey, kita kalau untuk soft treatment kita ada OC. OC kita ada 3 jenis, OC Rejuven, OC Clarity dengan OC Opulence. Tiga-tiga ni dia ada kelainan lah. Okey, kalau untuk OC Rejuvenate ni dia untuk hydratekan skin, dia more to aging. Kalau OC Opulence ni dia more to pigmentation ataupun whitening. Kalau OC Clarity ni dia fokus untuk acne ataupun scarring. So kalau macam untuk puan, now sebabnya rasa kusam. Betul. Dia rasa kusam kan. Rasa macam kering. So kita ada masuk tu buat OC Rejuvenate lah. Dia akan rasa sejuk. Dia repairing sikit kita punya skin. Macam tu. Lembab kain balik sikit lah. Kita lembab. Ya betul. Untuk get Yang kusam tu. So kita buat yang tu, and then untuk another baru kita buat hard treatment. Okay, so relaxkan dulu. Betul. Alright.